to our YouTube channel. So, hari ni kita akan buat video apa? Hari ni kita akan buat video gaming. So, video gaming pada hari ni ialah solo. So, saya main berseorang diri dan tiada siapa yang ditemani oleh saya. Okey, sekarang kita dapat melihat kita dah sudah rank mythic. So, kita mahu pergi golden and then ASP. Okey, so sekarang kita nak mulakan kita punya permainan pada hari ni. So hari ni kita mulakan permainan ni. Lepas tu sekarang MLBB pun dah telah mengadakan banyak event untuk kita supaya lebih minat main ML, betul? So jangan lupa untuk support MLBB sekarang, sebab MLBB pun dah berusaha untuk buat banyak untuk kita, betul? So sekarang kita dapat melihat kita sudah masuk. Yes, akhirnya kita dapat EXP. So kita hari ni akan bermain adalah hero Benedetta. Okay, so hari ni kita akan main hero, mana dia? Ni Benedetta. Baru saja saya try main, macam best pula saya tengok. So saya pun rasa nak macam main juga. Okay, so sebelum masuk game ke apa-apa, korang jangan lupa untuk like, comment and share and then subscribe Okay, kalau korang lupa nak tekan button tu semua, nanti macam mana nak kalau kita hantar video, macam mana dapatkan korang kan. So jangan lupa untuk subscribe banyak-banyak, hantarkan kawan korang semua supaya kita dapat subscriber atau followers yang banyak juga. Okay, okay, sekarang kita dapat melihat semua tengah ambil tengah ambil hero. So mungkin lepas ni saya mungkin ada cut sikit kot, supaya tidak video ni memanjang lah. Okay, sekarang pun dah 2 minit. Saya tak nak video ni memanjang. So maksudnya, contohlah saya dah ambil video, saya akan cut. Macam tu lah contoh. Ya, okay, kita tengok. Okay, telah ambil sini ke. Okay, sabar ya. Okay, sekarang kita dapat melihat kita akan main Benedetta. Okay. Okay, so kita akan main Benedetta dan kita tengoklah siapa yang akan melawani kita. Okay, sekarang tim enemy ada Joey dan Akai. Mungkin saya akan potong di bahagian sini. Saya ambil kan, so sini semua saya potong lah. Nanti roam tu semua korang tengok di match. Okay, saya tak naklah video ni memanjang sampai 20 minit 30 minit. Nanti susah pula nak edit kan. Okay, so faham je lah. Saya harap korang boleh faham, sebab korang ni memang suka faham kan. Apa yang kita orang cakap ni korang boleh faham. Sebab korang ni memang baik lah saya cakap. Memang baik, bijak pula tu. Lagilah saya cakap. Okay, play the hero. I will be the truth this world desperately needs. Okay, sekarang Nabita tayang-tayang lama sangat dia ni pick hero. Memang stress lah kan. Kita kalau macam ni lama-lama dia macam bosan tau. So saya memang target untuk main push lah pada hari ni, supaya kita ni tak lambat sangat. Saya nak cepat habis game ni, sebab kalau lambat susah untuk semua orang. Baik? Okay, baik tak? Baik, faham? Okay, so susah untuk semua orang. Semua lawa-lawa skin. Okay, so kita akan bermain. Saya melawan Yuzong Gonggong. Yuzong ni memang dah meta sekarang dan juga susah sekarang di dalam rank alam purba.
Okey, sangat-sangat susah dah sekarang. Yang bernama hero yang bernama Zong. Okey, sekarang kita dapat melihat kita sudah masuk match. Okey. Ayo kita membara akan semangat kita yang baik-baik, yang padu-padu begini, ya. Okey. Tak dapat internet, sorry internet pun slow juga. Kadang-kadang internet ni pun tak tahulah kenapa. Tak apalah, first blood pun first blood lah. Baik. Am I a demon hunter or a justiciar? Ha. Mantap. So team kita ni basically nampak macam baik kan. So Kimi ni memang dah baik lah saya rasa. Udah buat yang terbaik untuk Kimi. Benar sekali. So sorry lah kan kalau saya tak cakap-cakap banyak. Sebab saya ni nak fokus game. So saya kena fokus dua bahagian kan. So itu pun susah sikit lah untuk sebagai seorang YouTuber yang sangat-sangat serius. Bak kata pepatah. Okey, saya ni memang serius sebab dia hantar apa ni? Ya, abaikan dulu. So kita nak fokus pada game. Okey, kita akan fokus akan game dulu. So kita tidak kelang kabut ya anak-anak pula, kawan-kawan. Let's dance with flames. The darkness gathers as the light. Mantap. Okey, dia tanya ni Karu tanya ni boleh ke? Tak boleh lah ya. Sebab kita ni tengah rekod. So tak boleh. Jom kita tulis no. Okey dah. Jadi sekarang 8 minit 10. Nampak sekarang pun dah 8 minit tau. Ni memang buat saya stres ni. Tak, dia bukan stres tau. Dia macam why must be awal lah. Nampak minit ni berlalu dengan awal tau. So masa kita pun berlalu dengan cepat. So ini adalah scientific logika. Siapa yang tengah belajar tingkatan 2 tu, dia memang tahulah. Okay, kita ni tingkatan 2, semakin lama semakin deep kita belajar betul. Itulah sebab dia rumus algebra, symbiosis. Yang belum belajar saya cakap awal-awal.
dapat juga kita dapat membunuh apa? Si siapa ni? Si Zong. Zong. Okay, kita push. Ni je kita nak. Kita nak push je. Kita tak nak benda lain. Dan ini je kerja kita pada hari ni. So kita punya aim adalah menang plus nak push tu je. Saya tak nak pun kill ni tak penting. Saya nak bintang saya naik. Tu je saya penting. Kings of the Semua tu Monian abaikan dulu. Empire know nothing. Macam tak penting kan. Macam tak penting. Am I a demon hunter or a justice yard? Killing spree. Aduh, dia ni main apa tu, turret tak attack dia lah. So maksudnya turret ni pun dia support Yuzong lah, bukan support saya. So turret pun buat dia punya apa? Dia punya ketidakjujuran. Nampak? Tak keluar apa bahasa sopan lagi dah. Okay, kita tulis kat group push. Okay, saya orang utamakan push. Tu je. Saya nak menang dan habis game ni cepat-cepat. Kalau video ni singkat, saya buat tayalah cut kan. Kita terus hantar. So kalau video ni panjang sangat sampai 20 minit tu kena cut lah. Okay. Saya macam mana korang nak tengok kalau panjang-panjang? Korang tengok korang aja. So kalau konten Alifan, tak apalah korang tengok. Ni konten apa? Sanji. So korang tengok sangat ke? Tengok sangat ke? Aku tanya ni. Jawab kat komen. Nak tengok juga. Let's dance with blades. To the ones who live on the edge. Korang hajar Yuzong dulu. Geram tu lah pula. Every new day is worth celebrating in this team. Mantap dia tadi. Okay, let's go. Kita nak target untuk pusher. Okay, pusher je tadi kita. Bukan tari, target. Mantap. Tak adalah maklum-maklum halsing kat sini. To the ones who live on the edge. Okay. Request backup. Every new day is worth celebrating in this. Kita nak cepat. Kita tak nak lambat-lambat. Our turret has been destroyed. Let's dance with blades. Nampak easy escape. Itulah Bennett. Dia dah boleh easy escape. Nampak boleh pula punya lagi. Initiate retreat. Okay. So kita pasal lari dulu and then kita continue balik dari 15. Serius dah. Oh lagi sikit. So lagi sikit dalam 15 minit lah. So kita kena end our one. Kita sebagai perwira mesra hero kita ni, kita mesti membuat sesuatu. Initiate retreat. Manners. Saya nak lock kat studio tahu ni.
Nampak damage tak? Tak tak apalah. Aduh. Am I a demon hunter or a justice yard? Your team destroyed the turret. Let's back. You have been slain. Okay, push. Push lah anak-anakku. Push. Aduh, rasa saya tak nak push. Saya nak kill lah. Saya nak push. Tolong aku. Tolong. Maniac. Weh, tolong lah Sawitch. Your team destroyed the turret. Okey, akhirnya kita dah sampai ke penghujung video kita pada hari ini. So, kita dapat menaikkan bintang kita pada hari ini. So, itu saja daripada saya. So, kita jumpa di next content. Bye-bye.